Biar betik. Hampa tahu tak, ada ikan jerung yang hidup dari zaman Melaka jatuh pada Portugis tau. Ini jerung Greenland. Nama saintifik dia Somniosus microcephalus. Jerung ni duduk dalam laut Arktik yang sejuk gila. Suhu bawah paras beku tau. Depa ni haiwan vertebrata yang paling lama hidup. Boleh pi sampai 500 tahun. Depa ni beranak sebelum mahsuli sumpah Langkawi. Dah habis sumpahan 7 keturunan pun dia duk berenang lagi dalam laut tu. Dah tu nak matang pun lambat. Jerung Greenland betina kalau nak berzuriat tu kena tunggu umur sampai 150 tahun dulu barulah boleh. Jerung ni juga beranak tau. Jerung betina akan simpan telur dalam perut depa sampai menetas. Paling lama sampai 18 tahun. Lepas menetas dan besar sikit barulah si ibu tu beranak keluar anak-anak dia. Depa juga berenang pelan gila. 1.5 km per jam saja tau. Tapi lembat-lembat pun makanan depa tak relax weh. Depa ni makan ikan, sotong, anjing laut, beruang kutub pun ada. Tapi sisa bangkai yang tenggelam dalam laut lah. Memang power no heart.